Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Kopi dan Sejarah. Yes. Hari ni tak ada kopi. Hari ni tak ada kopi. Oi, sebab apa tak ada kopi ya Allah hari ni? Hari ni hujan besar sikit kita diuji. Hujan besar untuk kita nak buat video sebab daripada pagi hujan. Betul. Daripada pagi hujan. Kita orang cubalah pergi dekat Teniak Cafe, Teniak Village. Hujan juga. Hujan juga. Betul. Jadi kita datang ke spot rahsia kita yang kedua. Kalau tengok ni macam kat padang pasir kan? Ya betul. Macam kat padang pasir. Kita kat Marih. Dah. Tak. Kita di bumi. Kita di bumi dan kita masih lagi di Rantau Panjang. Betul. Okey, baik. Kalau episod sebelum ni, Pang, kita dah cerita mengenai kekhalifahan Abu Bakar dalam penaklukan ataupun peperangan dengan Parsi. Pembukaan Parsi, Futuhat. Parsi. Okey, untuk episod ni, dia Parsi, dia ada kawan dia. Nama dia Syam. Nama dia Rom. Nama dia Rom. Betul, Rom. Jadi, nak cerita sikit, nak tanya sikit. Kalau kemasukan Islam atau Futuhat ke Rom ni, ataupun Syam ni, macam mana ceritanya? Boleh ceritakan sikit? Boleh. Okey. Tapi sayang hari ni tak ada kopi. Alah. Tak boleh semangat sangat. Tak boleh semangat sangat lah. Biasa-biasa je. Sebab benda pun nak hujan. Okey, tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya pemusuhan ataupun pertembungan di antara kerajaan Islam Madinah dengan Rom ni sebenarnya benda ni berlaku di zaman Nabi lagi. Macam Parsi jugalah. Macam Parsi juga. Cumanya bezanya Rom ini, pertembungan dengan Rom ini berlaku kerana Nabi SAW mengutuskan surah. Ingat tak yang kita cerita Hudaibiyah tu? Hercules. Ya. Lepas pada Hudaibiyah tu Nabi guna peluang untuk menghantar surat kepada pemimpin serantau lah. Bukan setakat Maharaja Parsi dengan Maharaja Rom, tetapi pemimpin-pemimpin kecil yang bernaung di bawah kedua empire ini juga hantar surat. Dihantar surat. Jadi Nabi hantar surat kepada seluruh dan ada salah satu tu yang menjadi penguasa Syam, iaitu kerajaan Ghassasinah. Tapi kita panggil kerajaan Ghassan. Mereka ni orang Arab, tapi orang Arab yang beragama Kristian dan bernaung di bawah Rom. Penguasa Ghassan inilah yang kurang ajar yang bunuh wakil Nabi. Dia bunuh wakil Nabi. Sebab itulah berlakunya perang Mu'tah. Siri-siri pertempuran di antara kerajaan Islam Madinah yang dipimpin oleh Nabi dengan Rom. Terutamanya di Syam lah. Di medan Syam ni medan yang panas di zaman Nabi lagi. Sebab isu pembunuhan tadilah. Dia bunuh. Bayangkan, dia dalam kita benci macam mana pun dekat sebuah negara tu, utusan dia, diplomat dia, kita tak boleh layan macam tu. Betul. Ini bukan setakat layan kurang ajar, bunuh. Sebab itulah berlakunya siri pertempuran di zaman Nabi seperti Mu'tah, Tabuk dan panggil pengutusan Usamah bin Zaid. Ingat tak? Sebelum kewafatan Nabi SAW. Jadi benda ni berterusan. Tapi nasib baiknya ketika kewafatan Nabi SAW, kerajaan Rom ini sebenarnya sepatutnya selepas daripada Abu Bakar fokus isu dalaman orang murtad ni, Abu Bakar kena fokus kepada Rom lah. Sebab pemusuhan tu dah terbuka. Orang panggil medan yang orang panggil dah dibuka. Medan yang terbuka sebab lepas settle dalaman, dia kena settle luaran pula. Ada ancaman-ancaman daripada luar. Jadi sebab itulah kenapa Abu Bakar pergi ke Parsi. Pertamanya sebab kita dah cerita yang Parsi ni dia kurang ajar tu satu. Dia kacau sempadan dia mengambil peluang untuk orang panggil kekacauan yang berlaku di dalam tanah Arab. Yang tanah Arab ni bawah kerajaan Islam ini. Mereka mengambil peluang kekacauan murtad tadi, orang murtad tadi, untuk support dari segi persenjataan, dari segi provokasi. Sebab itulah Abu Bakar fokus kepada Parsi dulu. Sebenarnya Rom sepatutnya kita fokus sebab pertembungan dengan kita dengan Rom ni bukan setakat pertembungan orang panggil hubungan diplomasi, tetapi dah berlaku perang.
Yeah. Dah berlaku perang di zaman Nabi. Masa zaman Rasulullah lagi. Ya, tapi dia nasib baiknya Rom ni masa Nabi wafat ni dia orang tak ambil pot sangat. Tak ambil pot sangat. Jadi sebab itulah Abu Bakar fokus pada Parsi. Bayangkan tahun 12 Hijrah bulan Muharram, Abu Bakar panggil hantar Khalid bin Al-Walid untuk beri pengajaran pada Parsi. Dan kurang 7 bulan. Bayangkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Bulan Rejab telah diutus pasukan pertama daripada Madinah menuju ke Syam. 7 bulan daripada Parsi. Terbukanya panggil medan pertempuran secara langsung dengan Parsi. Abu Bakar terus buat langkah berani. Ini panggil sangat jarang yang orang boleh buat. Sebab apa? Kerajaan orang panggil sedang baru lepas pulih daripada perpecahan dalaman. Lepas tu kerajaan duk fokus pula dengan perang di satu tempat yang sangat jauh. Betul. Lepas tu kena fokus pula kepada satu medan lagi. Yang mana kedua-duanya ialah kuasa besar. Ni langkah berani Abu Bakar. Sebab itulah pasukan pertama tadi dihantar pada bulan Rejab tahun 12 Hijrah. Yang memimpin dia tu siapa? Yazid bin Abi Sufyan. Dia ni abang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi bayangkan kebanyakan tentera Islam ketika itu ada yang syahid ketika perang Riddah. Ada yang cedera daripada perang Riddah dan ada juga yang ke Iraq untuk berperang dengan Parsi. Peperangan Firas. Peperangan Firas. Peperangan Firas dan peperangan-peperangan yang berlaku di Parsi lah. Okey, jadi sebab tu Abu Bakar ambil langkah berani. Okey. Sebab apa? Ada satu cerita di sebalik. Yang menarik untuk kita cerita, ada seorang sahabat Nabi ni nama dia Syurahbil. Syurahbil ni dia bersama dengan Khalid di Iraq. Ya. Tapi disebabkan kemenangan demi kemenangan yang Allah bagi kepada tentera Khalid di Iraq. Jadi Khalid tak cukup nak bagi khabar berita tentang kemenangan ini dengan surat. Khalid kata kita mesti hantar orang untuk memaklumkan dan bawa balik sekali panggil ghanimah lah. Harta rampasan perang tu lah. Maka pulanglah Syarhabil tadi. Syarhabil pergi ke Madinah, dia jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata dia mimpi. Mimpi. Dalam mimpi dia ni, Abu Bakar sedang panggil duduk di satu tempat yang tinggi, sedang satu bukit lah. Abu Bakar sedang mengarah satu tentera, yang mana dia cerita secara detail dia punya mimpi dekat Abu Bakar tu. Abu Bakar pun kata, aku faham mimpi kau. Mimpi kau bermaksud kita akan menakluk Rom. Bukan kita akan menakluk Rom, kita akan menakluk Syam. Jadi Abu Bakar kata ini mungkin petanda ataupun khabar. Sebab tu mimpi yang baik ini salah satu daripada petanda. Okey, jadi Abu Bakar pun terus cari pemimpin-pemimpin di Madinah, panggil mesyuarat dengan Sayyidina Ali, mesyuarat dengan Umar bin Khattab, mesyuarat dengan Uthman, mesyuarat dengan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga tadi. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kabinet dia lah. Kabinet. Panggil. Macam mana ni? Dan kesemuanya bersetuju kita mesti hantar tentera ke Syam. Tengok. Cuba bayangkan 7 bulan daripada penaklukan sebuah empayar yang bertahan 1200 tahun. Setahun sebelum 7 bulan tu pun isu Riddah. Tengok. Lepas tu Parsi, sekarang nak Syam pula. Dan jarak tak jauh, tengok. Sebab itulah orang panggil satu akidah yang ada kepada para sahabat dan satu falsafah perang mereka ialah kita berusaha, Allah yang menentukan. Sebab kemenangan wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan kecuali bagi daripada Allah. Dan janji Allah itu benar kepada mereka yang nak bawa agama Allah. Intansurullah yansurkum, Allah kata. Jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Abu Bakar kata niat kita untuk menyampaikan dakwah. Allah akan tolong. Jadi sebab itulah Abu Bakar cari mana pemimpin yang paling tepat, maka tertumpulah perhatian beliau kepada Yazid bin Abi Sufyan. Jadi panggil, siapkan panggil pasukan sampai 7,000. Ramai. Nak kata ramai pun. Ramai 7,000 ni ramai lah. Kira ramai lah. Tapi sebenarnya sebab itulah seperti yang kita cerita di episod yang lepas, yang Abu Bakar ni politik beliau ialah beliau tak akan minta tolong dengan orang-orang murtad yang dah bertaubat. Sebenarnya dari segi hukum agamanya tak ada masalah. Tapi politik. Ini politik. Ini isu politik. Bukan bermaksud haram. Kalau haram kenapa Umar ambil? Ini kita akan cerita di episod Sayyidina Umar. Jadi Abu Bakar tak ada pilihan. Tak apa, kita ambil yang mana ada, pergi 7,000.
nasihat yang paling menarik. Ini yang menyebabkan kenapa umat Islam ni dapat membuka satu-satu wilayah dengan cepat. Dan dakwah Islam juga tersebar dengan sangat lebih cepat daripada gerakan pasukan tentera tadi. Macam mana? Abu Bakar panggil ketika mana Yazid nak keluar duduk atas kuda masa tu. Dah menunggang kuda, Abu Bakar datang. Wahai Yazid. Yazid tengok, apa benda ni khalifah duduk bawah? Dia kata, wahai khalifah, dia sama ada engkau naik, aku di bawah, ataupun kita sama-sama di bawah. Abu Bakar kata, jangan turun, aku pun tak perlu naik. Sebab aku nak bagi nasihat. Okey. Wahai Yazid, nanti kamu akan ke Syam, kamu akan bertemu dengan golongan ahli kitab. Dakwahlah mereka dengan baik. Jangan halakan senjata kamu kepada mereka yang tidak menghalakan senjata mereka kepada kamu. Maksudnya jangan tindas. Jangan tindas orang yang tak bersalah. Wahai Yazid, binatang-binatang jangan kamu sembelih tanpa sebab. Kecuali kamu nak makan. Pokok-pokok yang ada jangan kamu musnahkan tanpa apa-apa tujuan. Jangan. Dan para wanita, kanak-kanak, jangan sentuh. Paderi, orang-orang yang duduk beribadat dekat gereja mereka, jangan ganggu. Adabnya tinggi. Betul. Adabnya tinggi. Ini moral. Nak pergi berperang pun ajar adab. Ajar adab dulu. Jadi maka pergilah Yazid. Fokus Yazid ialah ke Damsyik. Damsyik, ibu kota Syam. Ibu kota Syria sekarang. Ya. Okey. 10 hari lepas pada tu panggil pula. Panggilnya siapa? Syurahbil tadi. Oh, dia pun pergi juga? Pergi juga. Okay. Syurahbil, kamu memimpin tentera kedua. 10 hari. Jarak antara tentera pertama tentera kedua. 10 hari. Okey. Syurahbil, kamu pergi ke Busra. Busra pun dekat Syria juga sekarang. Sebulan ataupun kurang sebulan lepas pada tu, hantar pula tentera ketiga. Semua 7,000. Okey, dalam 21,000. Ya. Tentera ketiga ni dipimpin oleh siapa dia? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sahabat paling amanah. Ini simbol penaklukan Syam. Yeah. Kita tengok sekarang kan. Bila berlaku isu Palestin, keluar Abu Ubaidah. Ini satu mengambil iktibar ataupun kita panggil mengambil apa kita panggil? Ibrah lah. Mengambil ibrah daripada sejarah. Panggil kita menghidupkan balik watak Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang pernah menakluk Syam. Jadi Abu Ubaidah fokus ke mana? Ke Homs. Oh, maksudnya tiga-tiga ni semua di Syria. Semua di Syria, cuma tempatnya berbeza. Cuma beza di antara ketiga-tiga tempat ni, antara Busra ke Damsyik, beza lebih kurang 100 kilometer, dan Damsyik ke Homs juga 120 kilometer, lebih kurang lah. Jadi bergeraklah ketiga-tiga tentera tadi. Cuma panggil ketika mana mereka berada di Syria, bukan di Syria, di Syam secara umumnya. Di Syam secara umumnya ada 3 pertempuran yang berlaku di antara umat Islam dan juga Rom. Sebab masa ni Hercules, Maharaja Rom, Kaisar Rom, beliau sedang berada di Al-Quds, Baitul Maqdis. Tak, kejap. Apa kaitan Syam dengan Baitul Maqdis? Ya. Soalan ni cantik. Okey. Sebab tadi Puan ada cakap Palestin sebut Syam mesti ingat Palestin. Kenapa tu? Boleh cerita tak sikit? Okey, pejuang Palestin Abu Ubaidah tadi kan. Dia sebenarnya wilayah Syam, bila sebut wilayah Syam dalam kitab-kitab klasik ataupun dulu sebelum berlakunya panggil pecah dan perintah yang dilakukan oleh Inggeris. Sebutnya Syam ataupun Levant, kita akan nampak dia merangkumi 4 negara sekarang. Okey, antaranya Lebanon. Ataupun Lebanon, Syria, Palestin, Jordan. 4 buah negara. 4 buah negara. Palestin yang dijajah. Bukan Palestin yang kita nampak sekarang ada 2 wilayah, Gaza dan juga West Bank tu. Tak. Keseluruhan Israel itu ialah Palestin dalam kurungan yang dijajah. Jadi sempena kita dah sebut masalah ni, eloklah untuk kita bercerita sikit. Sebab sekarang isu di Palestin ni makin merunsing dan sangat panas sekarang ni. Apabila kita tengok media-media antarabangsa cuba memainkan isu 7 Oktober. Sedangkan mereka menjajah sebelum tu lagi. Dan banyak kejadian-kejadian yang di luar pikiran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel ke atas orang-orang Palestin ni sebenarnya sangat-sangat di luar kemanusiaan. Bakar orang,
Anak-anak dibakar, dibom. Mereka menggunakan bom fosforus putih dan ini sangat-sangat kejam dan kita tak boleh biarkan dan tak boleh diam kita sebagai orang Malaysia ni. Dan kita kena faham bahawa negara kita, Malaysia ini, sejak daripada dulu hubungan kita sangat akrab dengan Palestin ni. Betul. Sampaikan NGO kita sendiri pun banyak membantu Palestin. Dan Perdana Menteri kita sendiri, dah berapa orang Perdana Menteri dah menyuarakan isu tentang Palestin. Dipentas antarabangsa. Datuk Seri Najib pergi sendiri ke Palestin. Ke Gaza. Kalau kita boleh tengok sendiri, selepas tu Tun M pun bercerita tentang Palestin. Abah pun sama bercerita tentang Palestin. Pak Long Mael cerita dalam PBB tentang Palestin. Dan yang terbaru PMX sangat tegas dan lantang bercerita tentang Palestin sebab apa? Sebab isu Palestin ni orang yang bukan Islam mereka lihat bahawa isu Palestin ni isu kemanusiaan. Bukan isu agama. Bukan isu. Tapi kita orang Islam, ini adalah saudara-saudara kita. Nabi SAW sabda, Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. Nabi juga kata Al-Muslim kalbunyan. Muslim itu Al-Muslim lil Muslim kalbunyan. Setiap Muslim dengan Muslim yang lain seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling memperkuatkan di antara satu sama lain. Betul. Dalam hadis lain juga Nabi SAW sabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam, maka dia bukan daripada mereka. Ancaman berat. Sebab itulah kita kata, semenjak 7 Oktober, dah setahun lebih, hampir 2 tahun dah kita duduk berdoa. Tapi apa yang berlaku? Sebab itulah, inilah tabiat kepada ujian Allah. Yeah. Allah kata Allah akan uji seperti mana Allah uji orang-orang sebelum itu. Sehingga bila? Sehingga Rasul yang diuji tadi bersama pengikut-pengikut beliau akan berkata, mata Nasrullah. Beratnya ujian sehingga mereka kata, bila Allah akan tolong kita? Allah kata apa? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Kamu rasa jauh? Itu perlu, ini ujian sabar kita. Sebab itulah isu Palestin tak boleh kata aku berkecuali. Berkecuali apa? Dia untuk orang macam tu senang cakap kepala otak kau. Kau nak berkecuali. Ini agama kita, betul. Saudara kita sedang ditindas. Paling kurang doa. Betul. Mampu sikit, buat penerangan. Betul. Bagi derma. Kalau mampu lagi. Bagi derma. Ya. Betul. Tapi jangan pernah senyap dan jangan pernah tidur. Jangan pernah senyap. Betul. Paling kurang doa kita. Betul. Doa kita lah. Mana semampu kita, apa yang kita mampu kita buat. Okey, baik. Settle yang itu Palestin. Berkait dengan Palestin. Yang Syam pula ni? Yang Syam, mana cerita kita kat mana? Akhir dengan peperangan 3 orang sahabat tu dan kedatangan Khalid Al-Walid. Ya, betul. Jadi 3 orang sahabat tadi tak berlaku sangat peperangan besar. Berlaku pertempuran tu tapi bukan skala besar lah, skala kecil. Okey. Jadi berlaku 3 peperangan Wadi Arbah. Semua berlaku dekat Palestin ni. Semua Palestin. Wadi Arbah, Dathin dan juga Marju Rahib. Ini semua dekat Palestin. Di Palestin. Semoga Allah SWT bebaskan Palestin. Semoga Allah bebaskan Palestin satu hari nanti. Jadi maka berlaku skala kecil biasa. Jadi Hercules ataupun Herakla, bahasa Arab dia panggil Herakl. Hercules tadi dinampak orang Islam ni kuat. Dia Hercules sendiri sebelum dia tengok kedatangan tentera Islam ni, dia dah tahu yang orang Islam akan datang. Sebab mereka baca kitab. Dan beliau juga yakin mereka akan menang. Beliau juga yakin bahawa orang Islam akan menang. Dan beliau pernah mencadangkan, dia kata apa? Aku cadangkan Syam ni kita bagi 2. Satu untuk Rom, satu untuk orang Islam. Itu Hercules takut. Sampai takut sampai level tu. Tapi tak boleh. Pembesar-pembesar lain tak boleh. Sebab Rom kau jadi maharaja pun kita orang yang sokong. Betul. Sebab tak boleh pandai je tu. Rom dia ada kabinet. Dia ada konsulat dia. Dia bukannya kuasa absolut mutlak atas seorang pemimpin. Jadi maka dia pun fikir satu benda, kita kena kumpulkan tentera. Berapa jumlah tentera? 100,000. 100 hingga 150,000. Jadi tentera ni datang dari seluruh Empire Rom. Nak ke mana? Nak berlawan dengan tentera Islam yang bergabung 3 tentera tadi. 21 lawan 150,000. 150,000. Jadi sebab tu Abu Bakar pun cari lagi. Dekat Madinah tu hantar surat ke seluruh Yaman,
hantar ke seluruh tempat yang teguh dengan Islam ni. Di bawah kekuasaan maknanya Islam. Maknanya bukan semua yang murtad, walaupun kita kata di episod lepas sebahagian besar. Secara umumnya 3 tempat ni teguh. Teguh, ya. Madinah, Mekah, Taif. Tapi masih ada dekat Yaman yang masih teguh dengan Islam. Datang, tak cukup. Datang pula tentera keempat, iaitu dipimpin oleh Amru bin Al-As. Hantar 4,000. Di Oman kan Amru? Dia duduk di Oman. Okay. Dia jadi, bukan di Oman, dia di dekat Kudok, dia dekat Syam juga. Amru ni dekat dah berada dekat di Syam. Dengan Syam, okey. Di tempat kabilah Kudok. Dia pemimpin kat sana. Dia pemimpin kat sana untuk kutip zakat, zakat. Itu yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup juga. Campur tu berapa dah tu? 25,000. 25,000 dah. Jadi cari. Lalah Abu Bakar kata apa dia? Dia kata la unsiyanna wasawis syaitan bi Khalid. Dia nak juga Khalid pergi. Dia kata apa? La unsiyanna ar-rum wasawis syaitan bi Khalid. Dia kata sesungguhnya was-was syaitan telah menyebabkan aku lupa kepada Khalid. Jadi nak juga Khalid pergi. Aku tak terlintah, aku duk kumpul. Khalid. Khalid duduk di Iraq sekarang ni. Di Parsi. Dia hantar surat. Wahai Khalid, kau dapat surat aku ni, segera ke Syam. Bagi tentera tu kepada 2. Dia tentera Khalid berjumlah 18,000. 18,000 tu pun dah dengan syahid. Belum termasuk yang dah syahid apa semua. Okay. Tapi yang penting kita letak kasarnya 18 ataupun kurang 18 lah. Dihantar ke Syam? Bagi 2. Lebih kurang 9,000 lah. 9,000 lah lebih kurang. Jadi Khalid pun tinggal kepimpinan Iraq ni dekat Musanna. Al-Musanna yang kita cerita. Al-Musanna. Al-Musanna kata apa? Wahai Khalid, demi Allah, aku mengharapkan pertolongan daripada Allah dengan para sahabat Nabi. Sebab Khalid ambil semua sahabat Nabi. Dia tinggal yang bukan sahabat. Musanna kata, wahai Khalid, betul lah kemenangan daripada Allah, tapi aku juga mengharapkan berkat-berkat daripada kekasih-kekasih Allah ini. Tinggalkan kepada kami juga sahabat. Khalid kata, tak boleh ni nak bawa pergi semua. Khalid kata tak apa, aku tinggal beberapa orang sahabat seperti Al-Bashir bin Khassasiyah, Abdullah bin Abi Aufa, dan beberapa orang sahabat tinggal. Dia kata ini pun cukup dah untuk kita pertahankan Iraq. Yang mengejutkan lagi, tak tahu kita sempat tak untuk cerita episod ni. Jadi kalau kita tak sempat, kita sambung untuk next episode. Tu dia. Tengok bila dah bercerita ni dia tarik panjang lah dan cerita. Padahal tak ada kopi tu. Dia cerita peperangan pembukaan Futuhat Syam ni sangat menarik. Betul. Dia tak cukup sebenarnya dengan satu episod tapi semua. Kami dalam podcast ni kita cuba ambil yang umum lah, overview punya sejarah. Sesantai yang mungkin. Dan semoga ia bermanfaat. Okey. Kita akan jumpa di next episode, sambungan kepada Futuhat Syam, and kita masuk sedikit kewafatan Abu Bakar dan penyerahan tampuk kekhalifahan kepada Amirul Mukminin yang pertama dalam sirah Islam, iaitu Umar Al-Khattab. Jumpa next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.